Saya semalam melalui telefon telah bertanya dengan Datuk Seri Sarunan berkenaan dengan beberapa perkara yang penting berkenaan dengan KOIL Perkaliaman ini, kerana ada kritikan daripada parti perpaduan, parti Perpaduan mengatakan bahawa MIC telah gagal untuk mempertahankan KOIL ini kerana pembinaan ini adalah secara haram dan beberapa perkara yang telah dikemukakan kepada masyarakat umum. Maka MIC membuat keputusan untuk memberi tahu kepada rakyat umum, khususnya kaum keturunan India, sejarah sebenarnya berkaitan dengan KOIL ini. Dan Datuk Seri Sarunan pada masa itu adalah Timbalan Menteri dan juga pengurusi Badan Perhubungan MIC Wilayah Persekutuan, dan juga Datuk Balogabala yang menjadi Timbalan Menteri tahun dari 2014. Maka saya akan beri kepada mereka untuk memberi penjelasan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden MIC dan Sri Soren, mantan Timbalan Menteri Wilayah Datuk Logabala, Datuk Panjamurti, arkitek Andy, pemilik rumah ibadat Saudara Ben, Patiban, dan para rakan-rakan daripada media masa. Yang pertama, isu ini adalah sedikit sensitif. Maka saya minta kerjasama daripada semua pihak. Kita menyelesaikan pertimbangan disuruhkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Kita cuba selesaikan secara harmoni dan lapor apa yang patut. Kami di sini berdiri sedikit penjelasan mengenai tempat rumah ibadat ini. Dan saya juga ingin merakamkan terima kasih atas jaminan kerajaan, khususnya PMX, Datuk Bandar, Datuk Ramanan dan YB Partiban dan Gobind Singh Dio yang telah memberi jaminan bahawa rumah ibadat ini tidak akan dirubuh. Maka kita tak perlu risau. Yang ketiga, saya perlu memberi sedikit pencerahan sebab semalam ada juga sebuah parti daripada Kerajaan Perpaduan melalui media Tamil menuduh kami berdua. Saya anggaplah kami berdua, dia kata orang yang memegang jawatan sebelum ni tidak melaksanakan tanggungjawab. Ada beberapa faktor yang kita perlu memberi penjelasan. Saya lihat ada juga orang-orang bukan Hindu marah sebab bina rumah ibadat di atas tanah swasta yang diwartakan untuk masjid dan sebagainya. Kalau saya dalam keadaan mereka, saya pun akan marah. Tak salah mereka marah sebab mereka tak dapat ataupun tidak terima gambaran yang betul. Kebetulannya rumah ibadat ini wujud lebih daripada 100 tahun. Yang kedua, fakta yang kedua, ramai berpendapat bahawa rumah ibadat ini dipindahkan ke sini. Kebetulannya tidak dipindahkan. Rumah ibadat ini memang ada di tempat yang asal daripada awal. Pada tahun 2006, apabila Dewan Bandaraya Kuala Lumpur nak melebarkan jalan, mereka minta rumah ibadat ini robohkan sebahagian, iaitu apabila masa itu sebahagian itu adalah tempat masa dan tinggal suami yang jaga KOIL ini. Maka Dewan Bandaraya Kuala Lumpur minta dari pihak KOIL untuk memberi laluan merobohkan sebahagian daripada dapur dan tempat tinggal rumah ibadat. Maka itu dipindahkan ke depan, bukan rumah ibadat. Rumah ibadat memang daripada awal di sini. Dan pada ketika itu, rumah ibadat ini dibawa tanah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 2006. Maka setelah kita setuju untuk alihkan, bukan robohkan toko, bukan pindah, alihkan sebahagian daripada rumah ibadat ini, maka jalan raya telah dibina oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Untuk memudahkan perkara itu, Dewan Bandaraya memang bagi kelulusan untuk membina struktur baru. Dan jumlah kos pembinaan adalah 120,000, di mana 80,000 daripada Tun Sri Velu dan 40,000 daripada peniaga-peniaga di sekitar Masjid India. Dan seperti mana disebut, perkara ini berlaku pada 2008, bukan 2012. Ramai mula marah sebab dia orang dengar, oh ini 2012, tokong baru. Perubahan ini berlaku hanya pada 2008, bermula daripada 2006. Notis pertama minta alihkan sebahagian daripada rumah ibadat ini dikeluarkan pada 2006, dan ni Datuk Panjamurti dan Tun Sri telah mengadakan pelbagai perbincangan bersama Datuk Waitulingam, Presiden Hindu Sangha, pelbagai perbincangan dengan
Dewan Bandar Kuala Lumpur, akhirnya semua pihak setuju mengalihkan bahagian belakang rumah ibadat ni. Rumah ibadat ni bukan penempatan semula. Pada ketika itu, rumah ibadat ni kepunyaan hak milik Dewan Bandar Kuala Lumpur, bukan mana-mana syarikat swasta. Sebab apabila kita dengar, kadang-kadang saya pun tak salahkan orang yang ada jawatan hari ini sebab mereka bukan berada jawatan semasa itu. Mereka bukan pelbagai jawatan semasa itu. Yang kedua, semua pegawai-pegawai kanan Dewan Bandar Kuala Lumpur dah bersalah. So kita bukan nak salahkan siapa-siapa sebab menyalah fakta. Tapi mungkin mereka tak tahu. Maka tanggungjawab saya sebagai mantan Timbalan Menteri perlu memberi pencerahan yang sewajarnya supaya semua terima hakikat sebenar. So 2008 mereka bina tokong ni dan 2008 saya telah menjadi dilantik sebagai Timbalan Menteri Wilayah. Dan daripada 2008 sampai 2013 saya pegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Wilayah, tak ada mana-mana tu rumah ibadat dirobohkan, termasuk rumah ibadat ini. Dan sehingga saya Timbalan Menteri Wilayah, tanah ini memang hak milik Dewan Bandar Kuala Lumpur dan syarat nyata tanah adalah untuk pembangunan bercampuran. Mix development, bukan wakaf ke, bukan nazir ke apa, pembangunan. Selepas saya dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Sukan, Saudara Loga Bala ambil jawatan sebagai Timbalan Menteri Wilayah. Sehingga saya Timbalan Menteri Wilayah, pejabat tanah dan galian dibawa ke Kementerian Kawal Selia, Kementerian Wilayah Persekutuan. Pada 2013, Tengku Adnan jadi Menteri Wilayah, Dato' Loga jadi Timbalan Menteri Wilayah. Jabatan Tanah dan Galian dipindah dibawa Kawal Selia KSN, Tan Sri Ayam, dan bukan lagi di Wilayah Persekutuan. Tak boleh salahkan Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan tanah ini dijual kepada Tuan Jekyll selepas itu, bukan semasa kita berada ataupun bukan semasa Kementerian Wilayah Persekutuan pegang jawatan Kementerian Tanah dan Galian. Tanah ini dijual pada 2014 apabila PTG di bawah Kawal Selia Datuk Tan Sri KSN, bukan baik Kementerian Wilayah. Itu kata sebenar. Sama ada kuil itu haram atau tidak, kita boleh lihat secara jelas. Ada dokumen-dokumen. Kalau saya tanya tuan-tuan, kalau kuil haram, boleh ke dibekalkan dengan api dan air dengan sokongan surat daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur? Kalau 2008 rumah ibadat ini haram, boleh terus hubungkan je kenapa Dewan Bandar Kuala Lumpur bagi saya ada dokumen nanti saya edarkan kepada para pemberita. Dewan Bandar Kuala Lumpur keluarkan surat untuk membekalkan api dan air untuk rumah ibadat ini. Maka mereka telah memperkenankan kewujudan tokong ni. Yang kedua, ada juga surat daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur yang memaklumkan bahawa mereka akan membersihkan tapak. Kalau kuil haram, takkanlah Dewan Bandar boleh bersihkan tapak. Saya memang tahu rumah ibadat ini wujud lebih daripada 100 tahun. Tapi saya tak salahkan mana-mana pihak sebab mungkin mereka tak ada dapat maklumat yang sebenarnya. Maka inilah kedudukan sebenar rumah ibadat ni. Tolong jangan gunakan perkataan rumah ibadat haram. Ini bukan rumah ibadat haram. Memang wujud di sini bertahun-tahun. Saya sendiri pernah ada perayaan di sini pada tahun 1984. Masa saya masih belajar lagi. So ini kedudukan sebenar. Kita bukan nak tuduh mana-mana pihak. Kami yakin sebab ada jaminan daripada kerajaan bahawa tidak akan dirobohkan. Masyarakat India mengucapkan terima kasih kepada PMX dan juga semua pegawai kerajaan yang telah memberi jaminan, termasuk Menteri, Datuk Bandar, Timbalan Menteri dan sebagainya. Dan kita akan cari satu penyelesaian yang terbaik. Soalan? You want to say anything? Saya datang sini untuk mengesahkan keadaan fakta-fakta yang betul bersama-sama dengan yang berbahagia Tan Sri Presiden MIC dan juga yang berhormat Dato' Sri Saravanan, kerana kami berdua memang berkhidmat pada masa itu di Kementerian Wilayah Persekutuan. Fakta-fakta yang telah diberikan tadi oleh yang berhormat Dato' Saravanan adalah betul sepanjang pengetahuan saya. Sekian. Macam mana pemilikan itu tak dimohon langsung oleh pihak kuil atau apa? Pihak kuil kata dia dah mohon, tapi tak ada reply daripada pejabat tanah ini pemilik kuil. Dia dah mohon, tapi tidak ada maklum balas daripada pejabat tanah. Tanggungjawab kami sebagai wakil masyarakat hanya menyelamatkan rumah ibadat. Permohonan mana-mana tanah, permohonan hanyalah diboleh buat melalui orang yang menduduki di atas tanah. Bukan yang masih boleh mohon tanah.
Berapa kali dan bila memang tanah yang telah dibuat tu? రెండు వాటి ఒక వాటి వచ్చి ఆ టైంలో Boleh dengar apa tu? masa 2012 kita ada mohon, lepas tu 2017 pun kita ada mohon. Permohonan kita ada buat lah. Ini tanah, ini dokumen daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur pada 2008, bukan 2012. 2008 Dewan Bandaraya keluarkan surat, jabatan ini akan melaksanakan kerja-kerja pembersihan tapak pada 3 November 2008. Kalau ini rumah ibadat haram, boleh ke agensi kerajaan boleh membersihkan tapak? So, jangan sebut rumah. Saya tak salahkan siapa-siapa, sebab saya tengok banyak sangat komen daripada social media. Kita tidak boleh salahkan orang sebab mereka dapat maklumat yang salah. Kalau saya seorang Islam, kalau ada orang kata tempat masjid kita pergi bina toko, saya pun marah. So kita tidak boleh salahkan mana-mana pihak. Salah kita yang tak bagi maklumat yang sebenar kepada netizen. Maka ini dokumen daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur pada 2008. Saya tak salahkan mana-mana sebab ada juga menteri pun sebut 2012 sebab kita tidak boleh salahkan menteri sebab itu maklumat mereka dapat daripada pegawai kerajaan. Dan pegawai kerajaan terlibat zaman ini pun dapat bersara. So kita bukanlah nak tuduh mana-mana pihak. Mungkin maklumat kurang tepat. Ini berbeza. Daripada itu apa tindakan lanjut daripada MIC? Adakah untuk hanya membiarkan sekitar tanah sekian? Bila? Ataupun sekarang ni lah? Tak, kita yakinlah PMX dah bagi jaminan, menteri dah bagi jaminan, Dr. Bandar dah bagi jaminan. Takkan kita nak mempertikaikan jaminan orang pucuk pimpinan teratas. Mereka dah kata tak, Ramadan dah kata tak robohkan. Bagi peragam kata satu apa? Batu pun tak boleh sentuh. Ini semua meyakinkan masyarakat India. Terima kasihlah. Saya percaya kita pun dah memberi penjelasan yang sewajarnya supaya orang berpendapat ini bukan rumah ibadat haram. Dulu satu ketika dulu ada dua teater India kat sini, Hindustan dengan Central. Orang datang tengok movie, pergi ke tokong ni. Itu pun sejarah 5 tahun lebih. Pada masa yang sama, orang yang mohon tanah tu, kalau kita lihat masa kita ini satu lagi dokumen. Adalah ini surat daripada DBKL menyokong pemasangan bekalan air dilakukan ke Kuil Bakar Kaliaman. Kalau kita tahu, kita semua ada pernah kerja dengan kerajaan. Kalau tanah haram, lot yang tak ada geran pun tak boleh bagi api dan air. Takkanlah bandaraya bagi surat api dan air dibekalkan kalau kuil haram. Dan ini pembeli tanah 2000, bukti tanah dijual pada 2014. Tapi masa tanah itu dijual, bukan majlis air tanah, rakan-rakan kita di luar salah faham. Masa dijual, kegunaan tanah, bangunan, syarat nyata tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan perdagangan sahaja, bukan masjid, commercial land. Dan pembeli memang tahu ada wujudnya rumah ibadat. Sama ada pejabat tanah ataupun pembeli harusnya menyesuaikan, bukan sampai tahap lepas 10 tahun, 12 tahun baru nak ukirkan isu-isu seperti ini. So jangan salah faham, ini bukan orang bukan rampas atau bina tokong di atas tanah masjid. Ini memang tanah pembangunan bercampuran. Macam ada klaim daripada pemilik tanah kata dah bincang dengan pihak kuil selama 10 tahun. Itu betul. Saya tak salahkan pemajuan, mereka pun ada usaha nak menyelesaikan. Tapi penyelesaian itu harus menjadi win-win. Kalau rumah ibadat di sini dibina untuk warga setempat, kita tidak boleh pindahkan rumah ibadat ini di satu tempat 5-6 km. Penyelesaian haruslah di kawasan ini. Pihak kuil pun memang setuju ada perbincangan. Saya tak salahkan pihak JAKEL. Mungkin selepas ini saya sediakan hubungi mereka, cari bagaimana kita boleh menyelesaikan. Tapi sekarang kerajaan dah buat, kita serah kepada kerajaan lah. Saya nak beritahu lah, bila kita mohon tanah ni, kita nak beli tanah. Bila kuil ni dibina tahun 2008, tanah sebelah ni ada kedai, 8 kedai. Lepas masa itu, 2 kedai itu diberi sewa kepada kuil untuk menolong mereka. Lepas tu kuil itu diroboh oleh DBKL. Ada parking lot. Masa itu
tanah pertama yang dibeli oleh syarikat tersebut. Masa itu Koil bersebelah dengan lot yang mereka beli ni adalah Koil. Mereka memohon tanah Koil. Yang saya pelik ni, macam mana dia orang boleh dapat kebenaran tanpa Koil ni dikeluarkan dan sebagainya. This is not a free lot. The temple was existing. I'm quite amazed how can DBKL sell this land in the first place to another party. And the party, iaitu Jekyll, memang beli tanah tu mengetahui bahawa wujudnya Koil tersebut. Itu yang pelik. Hari ini dia nak keluarkan isu masjid dan sensitif supaya orang semua boleh dikelirukan. That is not the issue. The issue is when they bought the land, mereka memohon tanah tu memang ada Koil. Pihak pembeli pun tahu, pihak DBKL pun tahu. Habis yang kita cakap ni, kalau betul-betul yang nak jual, DBKL ni sepatutnya datang berbincang dan mengalihkan Koil tersebut. Give a vacant land possession. Bukan yang ada sekarang. Dan lepas tu kerajaan baru ke siapa yang datang, taruh atas kepala mereka. This is not fair. Okay. இன்று இந்த ஆலயத்துடைய நில விவகாரம் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. முதல்ல இது சமயம் சார்ந்த விஷயம். அதனால யாருமே இதை அரசியல்படுத்தி விட வேண்டாம், அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு சமூக வலைத்தளங்கள் பேசுறாங்க, அவங்களுக்கு இந்த கோயிலுடைய வரலாறு முழுமையா தெரியல. முதல்ல இந்த கோயில் கோயில் ஹராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனைவரும் நிறுத்திக்கணும். ஏன்னா இந்த கோயில் இங்க இருந்ததுக்கான அடையாளம் நிறைய இருக்கு. இரண்டாவது, பிரதமர் அவர்களும் டத்து பண்டா, டத்து ராமனன், பிரபகரன் போன்றவர்களும் இந்த கோயில ஒண்ணுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதனால அந்த பொறுப்பை அவங்க விட்டுருவோம். அது தவிர்த்து இந்த ஆலயம் மாற்றப்படல. ஆலயம் மாற்றப்படல. இது இங்கே தான் இருக்குது. கோயிலுக்கு பின்னால இருந்த கொஞ்சம் இடத்த உடைச்சி ரோடு போடுறதுக்கு என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அதான் உண்மையான கதை. ரொம்ப பேர் என்ன நினைச்சாங்க, கோயிலை உடைச்சி இங்க கட்டிட்டாங்க அப்படின்ட்டு தவறா நினைச்சுக்கிறாங்க. கோயில் உடைக்கப்படல. இந்த கோயில் ஏற்கனவே இருந்த கோயில். பின்னால சமையல் அறையும் நம்முடைய பூசாரியுடைய தங்குற அறையும் இருந்துச்சு. அதை கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்க, அதை கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கோயில் இங்கே இருக்கலாம் மாநகர் மன்ற வாக்குறுதி கொடுத்ததை நம்பி அதை கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தாங்க. கோயில் மாற்றப்படல. அதே நேரத்தில் 2008 இந்த கோயில் கட்டி முடிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் மாநகர் மன்றத்தில் இருந்தது. அது மட்டுமல்ல, தனியார்கிட்ட 2016 தான் இந்த நிலம் விற்கப்பட்டிருக்கு. அந்த டைம்ல நில இலாக்கா லோகாபாலா கீழே இல்ல மற்ற அமைச்சர்கள் கீழே இல்ல தேசிய கேசன் கீழே இருந்துச்சு. இதான் வரலாற்று பூர்வமான உண்மை. அதனால இந்த கோயில இது கோயில் ஹராம் திருட்டுத்தனமா கண்டது அப்படிலாம் உண்மை இல்லை. இது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு இருந்தது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஊடகத்திலாம் மாநகர் மன்றமே தண்ணி போடுறதுக்கு கரண்ட் போடுறதுக்கெல்லாம் கடிதம் கொடுத்திருக்காங்க. ஹராமான கோயிலுக்கு மாநகர் மன்றம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, உடைச்சிருவாங்க. இப்படி பல்வேறு நிலைகளை பார்த்தாலும் இந்த ஆலயம் இங்க நூற்றாண்டு காலமா இருக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்குது. அதனால இது அரசியலாக்காதிக்கு அரசாங்கம் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம அரசாங்கத்து மேல இன்னும் நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம். அதனால இதுக்கு சுமூகமான தீர்வு காணப்படும் அப்படின்னு நம்புறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்ப இந்த ஆலயத்தை பற்றி தவறான சில கருத்துரைகள் நபர்களுக்கு வேண்டுகோள். இப்ப டாக்டர் சரவணனை நானும் எல்லாம் முறையான விளக்கத்தை கொடுத்துட்டோம். The chronological event of this temple. So I hope after the penjelasan saya haraplah, saya minta pihak yang tidak bertanggungjawab jangan mengeluarkan kenyataan-kenyataan palsu atau spekulasi mengenai koil ini. Kami telah memberi penjelasan dan memberi gambaran menyeluruh tentang latar belakang koil ini. So ஆகவே ஒன்று கேட்டுக்கிறேன், அந்த நேரத்தில் இந்த ஆலயத்தை எடுபடாம இருக்கிறதுக்கு உடைபடாம இருக்கிறதுக்கு டட்டு சரவணன் டட்டு சாமியிலோ நானும் சேர்ந்து இல்லைன்னா இன்றைக்கு இந்த ஆலயம் இங்க இருக்கின்ற சரித்திரத்திலே இருக்காது, ஹிஸ்டரியிலே இருக்காது. அப்படி பாடுபட்டவங்க. ஆனா இன்னைக்கு எங்களையே குறை சொல்றது மகா தவறு. இப்ப எல்லாத்தையும் ஒரு டாக்டர் சரவணன் காமிச்சிட்டாரு. இனியாவது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க. நன்றி, வணக்கம். எங்க பேரா சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு வேற வேலை இருக்காது. அவர் எப்பயுமே நம்ம ஒரே அரசாங்கத்தில் இருக்கு. இது ஒரு இந்து சமுதாயத்து பிரச்சனைங்க. அப்படி நாங்களே தவறு செஞ்சிருந்தா கூட இப்ப எப்படி இதை தீர்க்க பார்க்கறதா உண்மையான சமுதாய தலைவனா இருப்பான். அதுல குளிர் காய்கள் இன்னைக்கு ஒரு பேப்பர் எழுதுறாங்க,
அன்னைக்கு கோயிலை காப்பாதுங்க, நிலத்தை வாங்கி கொடுக்குறது. கோயிலை காப்பாது தானே நம்ம வேலை. நிலத்தை வந்து எடுக்க வேண்டிய கோயில் நிர்வாகத்துடைய வேலை. அதையும் போய் நம்ம சைன் வைக்க முடியாது. சரி, நாங்களே தப்பு செஞ்சிருக்கோம். இப்ப பத்திரிகை எழுதுற நேரமா அது? அழுத்து செலுத்து அக்கா வீட்டுக்கு வந்தா அக்கா தூக்கி மச்சான் மடியில வச்சாலாம். அந்த மாதிரி கோயில் பரிசு சீக்கிரம் வெளியே தேடுன்னு சொன்னா, கோயில் உங்களுக்கு தான் சொல்றீங்க பிறகு மச்சான் வர நாங்க டெய்லி பார்த்து கொண்டு போய் தீர்த்த வேண்டியதானே. ஏங்க நம்ம சமுதாயம் ஒண்ணுமையா இருக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தர் குறை சொல்லிக்கிட்டு பரவாயில்ல, இப்படி ஒரு 4 பேர் இருக்கதான் செய்யும். ஆனா ஒண்ணு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிக்கிறேன், இந்திய சமுதாயம் மட்டும் முட்டாளு நினைச்சிடாதீங்க. பெரிய பெரிய ஜாம்பவான் எல்லாம் ஓட விட்டுருக்காங்க. அதனால நீங்க நினைச்சுக்காது இந்திய சமுதாயம் பேசாம இருக்காங்க, வாய் திறக்க மாட்டாங்கன்னு. அவங்க உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு ஆதங்கம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வர காட்ட வேண்டிய நேரத்துல காமிச்சிருவாங்க. அதனால தயவு செய்து இது சின்ன கோயில் தானே, இதை உடைச்சிடலாம், அதை பண்ணிடலாம் அப்படின்லாம் அறிக்கை விட்டுக்கு இருக்காதீங்க. எவ்வளவு பிரச்சனை சமுதாயத்துல அப்பெல்லாம் பேரா சட்டமன்ற வாய் திறக்கல. அங்க பக்கத்துல பொருள் அங்க இருந்து தமிழ் இவ்வளவு திட்டிக்கிட்டே இருக்கான், அதுக்கு வாய் திறக்க முடியல. ஏன்னா கேட்டு அவங்களுக்கு வந்து மத்த ஓட்டுலாம் ஓடி போயிடும். அதுக்காக அப்படியே அதுக்கு வாய் திறக்க இல்லை. எங்கேயாவது திரும்பி ஒரு தமிழன் கிடைச்சிட்டாருன்னா அவன்கிட்ட பாய்கிறது தேவையே இல்லாம. ஏன்னா அவங்க இருக்கிறத காமிச்சுக்கிறது. நீங்க இருக்கிறத காமிக்க சமுதாய பிரச்சனை போய் தீருது. நன்றி, வணக்கம். சரி, Can they coexist? Can they coexist? that one I leave it to the authorities to decide. I am not authority to decide. Pihak apa ni? Pihak koil kata tak ada halangan. Terpulang kepada orang lain. It should be a win-win situation lah. Kita perlu menunjukkan perpaduan. This is the best country we are living in. Mungkin ada sedikit orang di luar boleh komen negatif itu, tetapi keseluruhan warga Malaysia memang harap keadaan yang suasana yang harmoni di negara. Terima kasih. Alright. Terima kasih.